Okey bang, saiz untuk helmet ni AXK daripada Softfly. Yang ni aku boleh katakan dia kira kalau KYT, brand KYT, aku boleh katakan sama aku pakai. Feeling dia lebih kurang juga. Cuma harga beza lah kan. Lebih kurang ke. Dengan saiz WSL. Kalau boleh nampak lah ni. Yang ni aku pakai padding yang WSL untuk KYT leopard KYT Venom ni Venom tak silap aku. Lebih kurang je saiz dah untuk WSL dengan yang ni. Nak kata saiz bar aku boleh cari ke 5.8 ke 6.4 cm ke tak tahu. Dia pakai okey lah, sama. Cuma material dia lain lah. Yang ni mahal lagi. Yang ni 30 lebih nak banding dengan 300 mana boleh. Tapi yang penting dia ada juga ni double visor. Yang ni double visor dia nak kena tekan kan. Tapi lama bila tekan dia jahanam lah ni. Spring tak tendang. Jadi pada kita sabut-sabut problem spring tu, kita tarik yang ni je. Ya gitu saja. Okay kan, 30 lebih. Berbaloi lah kalau pakai. Takkan nak pergi market, nak pergi surau, nak pergi ambil anak sekolah. Ni lah recommended. Kalau hampa berkenan, boleh tengok kat beg kuning.